Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey. Untuk harga repair. Harga repair pun tak tetap juga. Tapi kita boleh bagi anggaran lah. Contoh kalau nak repair pipe atau nak repair bumbung bocor, dia memang kena tengok keadaan. Pasal contoh kalau pipe, kita kena tahulah pipe tu kita dah jumpa ke problem ni, bocor tu macam mana. Daripada situ baru kita boleh bagi tahu harga. Kalau simple, contohnya pipe patah dalam wall, kita terus boleh bagi tahu ini harga dia 300 saya kata. Tapi mungkin harganya kurang atau lebih bergantung pada keadaan. Contoh kalau bocor satu tapi nak detect dia dengan nak hack wall dia panjang, memerlukan masa setengah hari, sehari punya kerja, kos dia akan jadi lagi mahal lah. Mungkin akan jadi sampai 500, 600 ataupun 1000 pun ada. So dia tak tetap, tak boleh kata oh ni pendek je, jengkal je mesti RM50. Dia bukan macam tu. So untuk mudah, satu trip kita pergi repair dengan transport, dengan material, dengan barang kerja, dengan workmanship, dengan manpower, mesti minimum 250 hingga ke 300. Kalau lebih lagi tu pun nasib lah. Tapi untuk orang kata nak tahu range harga, macam itulah harga dia. Alright, terima kasih.